Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah mendapatkan pakej tutorial ini. Dalam video yang pertama ini, kita akan melihat apakah itu program Affiliate Amazon dan bagaimana kita boleh mencana pendapatan menerusi laman web Amazon. Sekiranya anda tidak mempunyai sebarang produk yang boleh dipasarkan di internet, maka anda boleh mengambil peluang perniagaan yang ditawarkan oleh pihak Amazon dengan menjadi ejen affiliate ataupun ejen pemasaran mereka. Maksudnya di sini adalah anda boleh memasarkan produk-produk daripada laman web Amazon ini kepada pengguna-pengguna internet yang lain dan seterusnya menjana komisen untuk setiap produk yang terjual menerusi anda. Kelebihan menjadi ejen affiliate Amazon adalah yang pertamanya, laman web Amazon adalah merupakan satu laman web jualan yang terbesar di internet dan sangat popular di seluruh dunia. Dianggarkan lebih daripada 10,000 produk yang ada di laman web Amazon untuk dijual. Jadi kita sebagai ejen affiliate ataupun ejen pemasaran boleh mengambil peluang ini untuk mempromosikan produk-produk tersebut dan seterusnya mencana komisen. Kelebihan yang kedua adalah potensi untuk kita menghasilkan jualan untuk produk-produk Amazon ini adalah sangat tinggi. Hal ini adalah kerana untuk setiap pembelian yang akan dilakukan oleh pengguna internet, mereka perlu membuat pembelian tersebut di laman web Amazon itu sendiri. Jadi apabila pengguna internet melihat pembelian dibuat menerusi laman web Amazon, maka mereka lebih mudah untuk mengeluarkan wang mereka kerana mereka mempercayai credibility Amazon. Jadi dengan itu, setiap produk lebih senang terjual dan seterusnya kita akan lebih mudah untuk menghasilkan komisen. Kelebihan yang ketiga adalah memandangkan terdapat lebih daripada 10,000 produk yang dijual, maka kita boleh memilih pelbagai jenis kategori produk yang terdiri daripada produk fizikal seperti pakaian, barang-barang elektronik seperti handphone, smartphone, tablet, komputer, barang-barang pertukaran rumah, aksesori kereta dan sebagainya. Begitu juga di laman web Amazon, ia turut menjual produk-produk digital seperti e-book, video, muzik dan sebagainya. Dan untuk setiap produk yang terjual, kita akan menerima komisen sekitar daripada 4% sehingga kepada 10%. Kelebihan yang keempat adalah, untuk setiap komisen yang kita terima daripada Amazon, ia adalah dalam mata wang asing, iaitu seperti US dollar. Jadi apabila kita menerima komisen sebagai contoh $300, maka wang yang akan kita terima dalam Malaysia ringgit adalah sebanyak sekurang-kurangnya RM1,000. Jadi sudah tentulah nilai ini lebih tinggi. Dan untuk pembayaran komisen ini, kita akan dibayar menerusi cek yang akan dikirimkan oleh pihak Amazon. Untuk melihat laman web Amazon, lari ke www.amazon.com dan ini adalah merupakan laman web Amazon untuk United States. Seperti yang dapat anda lihat di sini, terdapat pelbagai macam jenis produk yang disediakan oleh pihak Amazon dan boleh dikatakan hampir ke semua produk yang ditawarkan di sini boleh kita promosikan kepada pengguna-pengguna internet. Untuk melihat senarai penuh directory ataupun kategori produk yang ditawarkan oleh pihak Amazon, anda boleh pergi ke Shop by Departments dan anda boleh melihat kategori-kategori produk yang mereka tawarkan. Klik pada link Full Store Directory untuk melihat senarai penuh kategori produk dan anda boleh melihat di sini pelbagai macam kategori seperti Kindles, book, electronics dan computers, home, garden and tools, sport and outdoors dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan kategori-kategori produk yang boleh kita pilih untuk kita dapatkan produk-produk bagi tujuan dipromosikan kepada pengguna-pengguna internet. Dan untuk menjadi ejen affiliate Amazon, anda boleh lari ke bahagian paling bawah sekali laman web Amazon dan klik pada link Become an Affiliate. Dan di sini anda dapat lihat link untuk pendaftaran program affiliate Amazon adalah seperti berikut. Dan pendaftaran sebagai ejen affiliate Amazon adalah percuma sahaja. Untuk maklumat lanjut berkaitan dengan program affiliate Amazon ini, saya syorkan anda untuk membaca segala informasi yang disediakan pada halaman ini.
klik pada link Learn More untuk melihat maklumat berkaitan dengan program affiliate Amazon, bagaimana anda boleh menjana pendapatan dan bagaimana promosi harus dilaksanakan. Dan seterusnya, anda juga boleh klik pada link Advertising Fees untuk melihat berapakah jumlah komisen yang akan anda terima untuk setiap produk yang terjual menerusi anda. Jika dapat anda lihat di sini, dapat dua cara yang akan anda peroleh komisen. Itu yang pertamanya standard plan. Semakin banyak jualan yang terhasil menerusi anda setiap bulan, maka semakin tinggi nilai komisen yang akan anda terima. Sebagai permulaan, anda mungkin akan menerima komisen sebanyak 4% sahaja. Dan nilai komisen juga berubah-ubah mengikut kategori produk seperti yang dapat anda lihat di sini. Untuk electronic product, nilai komisionnya adalah sekitar 4%. Untuk MP3 produk, nilai komisionnya adalah sekitar 5% dan sebagainya. Anda boleh baca pada maklumat ini. Dan seterusnya, cara kedua untuk menerima komisen adalah menerusi Classic Plan, di mana anda akan menerima 4% untuk setiap jualan yang terhasil pada produk-produk yang berada di bawah kategori ini. Untuk menjadi ejen affiliate Amazon, maka anda perlu klik pada link Join Now. Dan seterusnya anda perlu mendaftar sebagai ejen affiliate Amazon. Dan sebelum anda mendaftar ejen affiliate Amazon ini, anda perlu memastikan terlebih dahulu anda haruslah mempunyai sebuah laman web untuk membolehkan pendaftaran anda ini disahkan. Sekiranya anda telah pun memiliki laman web sendiri, maka anda bolehlah terus melakukan pendaftaran pada halaman ini. Dan sebaliknya, jika anda tidak memiliki sebarang bentuk laman web lagi, maka anda boleh melihat kepada tutorial pembinaan laman web yang akan kita laksanakan selepas ini. Untuk menjana pendapatan menerusi program affiliate Amazon, maka berikut adalah proses ataupun langkah-langkah asas yang perlu dilaksanakan. Yang pertamanya, kita haruslah membuat pemilihan niche ataupun kategori produk. Untuk membuat pemilihan niche ini, kita perlulah membuat kajian terlebih dahulu terhadap permintaan pengguna internet dan seterusnya melihat kepada persaingan yang wujud di antara ejen-ejen affiliate Amazon yang lain. Setelah membuat pemilihan kategori produk, maka barulah kita membuat pemilihan produk yang ingin dipromosikan di bawah kategori tersebut. Dan untuk membuat pemilihan produk, terdapat 3 tips yang perlu anda ikut, iaitu yang pertamanya, produk haruslah mempunyai harga sekurang-kurangnya $100. Jika harganya kurang daripada $100, maka komisen yang akan diterima adalah sangat rendah. Tips yang kedua adalah rating produk tersebut haruslah mempunyai sekurang-kurangnya 4 bintang. Jika ia mempunyai kurang daripada 4 bintang, ini berarti produk tersebut adalah produk yang kurang berkualiti dan tidak dapat membantu bakal pengguna kita. Dan disebabkan itulah produk tersebut mempunyai rating yang rendah. Jadi pastikan pemilihan produk haruslah mempunyai sekurang-kurangnya 4 bintang. Dan tips yang ketiga adalah kita perlu memastikan produk tersebut haruslah mempunyai sekurang-kurangnya 10 review daripada pengguna yang telah pun membuat pembelian produk tersebut menerusi laman web Amazon. Tujuan kita memilih produk yang mempunyai review ini adalah yang pertamanya, ia dapat memudahkan kita menyediakan maklumat berkaitan produk pada laman web kita kelak. Dan yang keduanya, ia dapat memudahkan kita untuk membuktikan bahawa produk tersebut dapat membantu bakal pembeli kita. Langkah yang ketiga, setelah membuat pemilihan produk, kita haruslah membuat pemilihan apakah konsep laman web yang ingin dibangunkan. Terdapat 2 konsep yang boleh dibangunkan untuk mempromosikan produk daripada laman web Amazon, iaitu yang pertamanya, konsep laman web review, dan yang keduanya, konsep laman web shopping cart. Di dalam tutorial ini, saya akan tunjukkan kepada anda proses bagaimana untuk membangunkan laman web berkonsepkan review untuk mempromosikan produk-produk daripada laman web Amazon dengan menggunakan sistem WordPress. Jadi setelah membuat pemilihan kategori produk, pemilihan produk dan juga konsep laman web, maka kita perlu menyediakan maklumat produk yang akan kita promosikan. Dan maklumat ini kita boleh sediakan secara sendiri ataupun kita boleh upah orang lain untuk menyediakan maklumat tersebut.
Jadi setelah menyediakan informasi berkaitan produk dan membangunkan laman web kita, maka langkah yang terakhir adalah kita haruslah sentiasa melakukan promosi terhadap laman web yang dibangunkan supaya kita menerima pelawat-pelawat web dan seterusnya berpotensi untuk menghasilkan jualan terhadap produk-produk Amazon yang kita pasarkan. Sebelum saya mengakhiri video ini, kita lihat dulu apakah kesimpulan terhadap pengenalan terhadap program Affiliate Amazon. Yang pertamanya, program Affiliate Amazon adalah percuma saja untuk disertai. Anda tak perlu mengeluarkan sebarang bentuk modal untuk menjadi ejen pemasaran mereka. Semakin banyak produk yang terjual melalui link affiliate kita, maka semakin tinggi nilai komisen yang akan kita terima untuk jualan-jualan yang seterusnya. Dan untuk mempromosikan produk daripada Amazon ini, kaedah yang terbaik adalah kita haruslah menggunakan konsep review, iaitu membandingkan kebaikan dan juga kekurangan produk. Hal ini adalah kerana pengguna-pengguna internet akan mencari maklumat-maklumat seperti ini sebelum mereka membuat pembelian produk yang ingin mereka beli. Jadi kerana itulah konsep review ini adalah merupakan salah satu konsep yang terbaik untuk kita laksanakan dalam mempromosikan produk daripada laman web Amazon. Jadi apa yang perlu anda laksanakan sekarang ini adalah anda perlu tonton dan mengikuti package tutorial ini sehingga akhir supaya anda berjaya membangunkan laman web untuk mempromosikan produk-produk daripada laman web Amazon. Dengan itu, semoga kita bertemu lagi pada video yang selanjutnya.